Anak yang soleh ni macam mana tuan-tuan? Yang buat ibadat, yang melakukan kebaikan, yang sampai tidak menyusahkan orang tua. Kan? Tak menyusahkan orang tua. Hari ni banyak anak-anak menyusahkan mak bapak. Kan? Banyak menyusahkan mak bapak. Tuan-tuan baca dalam surat khabar tiap-tiap hari berbagai-bagai kes berlaku. Kita ingat daripada dulu kecil sampai ke besar, kita jaga, dia beri manfaat. Mak ayah diterajam. Mak ayah dipukulnya. Mak ayah disembelihnya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mak ayah kata, kalau aku tahu macam ni perangai daripada dulu kecil kau, aku pikir kau. Itu semua cakap tak boleh pakai. Tak boleh pakai, tuan-tuan. Inilah dia maknanya ujian dalam hidup. Kan? Tuan-tuan tengok hari ni. Waktu maknanya orang bertanya Rasulullah, sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, adakah amalan yang maknanya kalau ibu bapa dulu meninggal dunia, aku boleh buat lagi amalan untuk dia? Rasulullah kata, yang pertama, kalau sekiranya ada anak soleh, makna ibu bapa engkau akan selamat. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang sentiasa mendoakan mak bapak dia. Hari ini tuan-tuan, berapa banyak kita mendoakan mak ayah kita? Berapa banyak kita mendoakan mak ayah? Ada 10 kali, ada 100 kali. Nak? Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, contohnya. Nah, berapa ramai orang yang mendoakan mak ayah, lepas sembahyang ingat mak ayah dia, doakan. Kalau tak reti cakap Arab pun cakap Melayu lah, tuan-tuan. Kan? Cakap Melayu, ya Allah, ya Tuhanku, kasihannya kedua ibu bapa aku sebagaimana dia mengasihi aku masa kecil. Ampunkanlah dosa dia. Takkan bahasa Melayu pun tak boleh. Kalau bahasa Melayu pun tak boleh, jangan jadi Melayu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berapa ramai orang yang ini hari ini jadi anak, dulu dia ada mak ayah, dia mendoakan mak ayah dia. Banyak tak ingat, tuan-tuan. Sedangkan doa tu membantu mak ayah kita dalam kubur. Dia akan dapat maknanya saham daripada anak. Seolah-olah hari ini kalau dia masih hidup, setiap bulan kita bagi dia duit. Ketika mana dia mati, kita bagi dia saham dengan sebab doa kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa mengalir terus. Zuhur mengalir, nanti asar mengalir, maghrib mengalir, isyak maghrib, subuh mengalir. Tapi berapa ramai orang ingat? Tak ada. Kalau imam tak baca, memang pakar tak ada. Imam pun lupa juga. Imam pun lupa nak baca. Imam kata aku macam-macam nak minta kan. Imam pun lupa juga. Tuan-tuan.